dah tukar skincare berkali-kali. Macam-macam gaya dah buat. Tapi parut lekuk masih sama. Stres kan? Hai, saya Dr. Zulaika dari Hesa Klinik. Ramai tahu pesakit datang dekat kami dengan harapan krim atau serum boleh hilangkan parut lekuk tu. Parut lekuk ni berlaku sebab tisu bawah kulit tu dah rosak selepas jerawat yang dalam atau jerawat lama. Jadi, masalahnya bukan di permukaan kulit saja tau. Sebab itulah, walaupun dah tukar skincare berkali-kali, parutnya tetap ada dan tetap sama. Untuk kes macam ni, kita biasanya perlukan rawatan yang bantu rangsang kolagen supaya kulit naik semula secara berperingkat. Rawatan akan dibuat ikut jenis dan kedalaman parut. Tak semua orang sesuai dengan rawatan yang sama. Kalau parut dah lama dan menjejaskan keyakinan diri, datang jumpa doktor supaya kami boleh nilai jenis parut anda dan cadangkan rawatan yang paling sesuai.